Kesilapan pertama semua orang apabila beli emas ialah fikir harga emas mahal, dan lebih teruk lagi, mun tunggu harga emas turun. Sebab si ada satu masa pun yang tuan-puan akan rasa harga emas tu murah, kecuali harga emas yang dah menjadi sejarah pun. 23 tahun yang dulu, harga emas 1 gram hanyalah sekitar RM35 je. Dah tentunya dianggap murah. Dan kini tu harga emas naik kepada RM520 per gram. Jadi murah atau mahal, ia bergantung kepada benchmark tuan-puan bila tuan-puan pola belian emas yang pertama. Mun belian emas tuan-puan yang pertama ialah RM150 per gram, maka tuan-puan dah boleh senyum lebar sebab simpanan tuan-puan dah nampak hasil keuntungannya kini tu. Mun awal tahun 2025 tu, bila harga emas RM409 per gram, tu pun tuan-puan dah boleh senyum sebab tuan-puan dah mula keputusan yang tepat untuk mula menyimpan emas. Di situ kami ingin nak madah bahawa harga emas si akan murah selagi tuan-puan si mula belian yang pertama. Jangan bandingkan diri tuan-puan yang belum mula simpanan emas dengan orang yang dah 10 tahun nyimpan emas. Cara yang terbaik adalah beli dulu emas walaupun sekadar 1 gram ataupun RM100. Mulakan dengan bajet yang kecil dan jangan tunggu harga rendah. Jika tuan-puan berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh isi detail di beg video di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.